Boleh. Kalau boleh dengar type satu. Okey, boleh. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada semua yang dah masuk dan kita punya Zoom meeting pada ni, bulan Mei. Okey. Kita punya health and wellness talk lah macam biasa. First week, kita punya hari Khamis. First. Okay, so um, terima kasih siapa yang dah masuk. So, sekarang ni ada 44 orang. So nak minta yang mana yang ada dalam ni, boleh tak panggil lagi kawan-kawan lain. Panggil masuk. Sebab malam ni kita nak share banyak benda-benda baru dengan anda. Tajuk kita memang kita fokus dekat Omega Guard. Tapi malam ni kita punya topik ada banyak benda-benda baru lah yang kita nak share dengan anda. Bunyi ting tong sekejap eh. Okay. So, uh, okay. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So, saya Hidayah, nutritionist daripada Shaklee. So, malam ni saya tak seorang lah. Jadi, kita ada dua orang lagi, nutritionist dan juga nutrition manager. Kita ada Puan Siti Sarah dan juga kita ada Queenie dekat belakang tabir. Jadi, untuk bulan ni, macam yang saya intro tadi, kita punya fokus pada bulan ni sebab kita punya, apa tu, kita punya promotion, kita ada promotion Omega Guard. Jadi kita punya fokus pun lebih kepada Omega Guard lah. Tapi kita akan share topik-topik barulah dengan anda. Kita akan share apa concern kesihatan. Kalau sekarang kan kita tengok different age generation, apa concern kesihatan. Kemudian kita akan share juga finding-finding yang baru dan point-point yang actually anda boleh relate lah bila anda nak jual Omega Guard. Actually anda boleh take down juga poin-poin yang anda rasa penting. Sebab sekarang ni ramai yang buat live TikTok kan. So anda boleh gunakan that point lah untuk anda, orang kata apa tu, cerita waktu live session nanti. Okay. So selain daripada tu nanti Puan Sarah pun akan share juga sikit reminder lah. Okay. Di hujung-hujung nanti. So make sure anda stay tune dan kalau ingat last month kita ada buat TikTok contest. So kita dah ada pemenang. So nanti kita akan share lah. So nak tahu siapa yang menang. So make sure anda tunggu sampai habis. Okay? Okay. So saya tak nak buang masa. Saya nak mulakan kita punya session malam ni sebab dah 8.35. Okay. Okay. So kalau anda ada soalan apa tu ataupun apa-apa concern lah, actually anda boleh soalan anda boleh apa tu boleh dekat chat box. So nanti Queenie ataupun Puan Sarah akan tolong jawab lah dan saya pun akan pick beberapa question jugalah untuk saya jawab. Okay. So ni adalah keterangan kita nak mula. Ni adalah keterangan penafian daripada Shaklee Malaysia di mana produk Shaklee tidak bertujuan untuk mendiagnose, merawat, mengubati ataupun mencegah mana-mana penyakit. Jadi kalau anda ataupun customer anda sedang berada di bawah rawatan perubatan, so make sure dapatkan nasihat doktor terlebih dahulu lah, saran doktor terlebih dahulu sebelum mengambil mana-mana suplemen kesihatan. Okay. So malam ni kita akan fokus kepada nutrien yang ada dalam omega lah, iaitu omega 3. So tajuk dia One Nutrient Countless Benefit. Sebab kalau kita tengok omega 3 ni, dia punya uh, manfaat kesihatan dia. Dia tak fokus kepada satu saja, tak fokus kepada kulit saja, tak fokus kepada brain saja. Satu nutrien tu dia actually dia ada banyak lah benefit. So alang-alang malam ni anda yang ada dekat sini, actually sambil-sambil kita dengar kelas malam ni, anda boleh komen juga dekat chat box anda punya testimoni ke ataupun kenapa anda ambil Omega Guard. Sebab kita saya rasa malam ni ada juga orang-orang baru yang join kita punya kelas malam ni. So anda boleh share lah. So orang-orang baru nanti anda boleh baca lah apa lagi manfaat-manfaat Omega 3, kenapa orang ambil Omega 3 setiap hari. Okay. So apa yang kita nak fokus pada malam ni adalah kita nak try untuk relate apa kaitan antara Omega 3 dan juga keperluan bagi setiap generation. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 4 generation kat sini. Anda yang ada kat kelas malam ni, kita komen. Anda generation yang mana? Gen Z ke, Gen Y ke, Gen X ke, Baby Boomers? So komen.
So sambil-sambil nak komen tu, saya nak ingatkan juga sebab kamera Zoom ni kadang-kadang dia terbuka. So kadang ada yang tak pakai tudung, kan? So anda generation yang mana? Orang-orang Syakri ni kita tengok mesti generation mana? Gen Y ada, oh Gen Z pun ada. Gen Y, Gen Z, Gen Y. So mostly Gen Y. T generation. So malam ni banyak yang Gen Y dengan Gen Z. Mana Gen X? Gen X tak ada ke? Okay, so mostly saya tengok malam ni Gen Z dan juga Gen Y lah. Okay, so actually generation ni dia classify based on orang kata apa tu tahun lahir. Dan actually kalau kita tengok, kalau perasan juga anda punya circle, of course anda punya circle ni banyak umur kan, bukan satu umur saja. Jadi kalau anda tengok actually kan Gen Z, Gen Y, Gen X ni, setiap generation ni actually dia ada trait dia yang masing-masing. Gen Z ni kalau dia berkumpul, dia ada perangai dia masing-masing. Gen Y ni bila berkumpul dia ada perangai dia masing-masing lah. Okay, satu kemungkinan besar sebab bila dah dia berada dalam satu generation, actually dia punya orang kata apa tu kumpulan umur pun lebih kurang sama. Jadi dia punya keperluan, dia punya priority, dia punya fokus pada waktu sekarang ni adalah samalah. So contoh, macam kalau kita tengok Gen Z, dia start daripada umur daripada tahun 2012 sampai 1997. Maksudnya yang berumur 28. 28 ke bawah lah. Okay. So, kalau anda perasan juga sebenarnya setiap generation, actually bukan setiap generation lah, kita pun. Actually daripada kita sekolah, kita sekolah menengah, kita masuk U, kita kerja, dah ada family, mungkin ada yang dekat sini dah ada anak dan sebagainya, kita punya priority ni dia akan bertukar. Priority kita ni dia akan berubah-ubah lah mengikut kita punya situasi pada waktu tu. Sebagai contoh, kalau kita tengok Gen Z. Gen Z sekarang ni umur kalau kita tengok bawah 28 tahun. So kalau bawah 28 tahun ni kita boleh classify sebagai golongan muda lah. Muda remaja macam tu. Okay. So kalau kita tengok orang-orang remaja ni, budak-budak remaja ni macam kalau kita dulu waktu zaman sekolah menengah. Kan? Ataupun kalau kita tengok anak-anak kita sekarang, apa dia punya priority? So kalau seingat saya waktu tu, kalau waktu sekolah menengah kan, kita punya priority tu lebih kepada kawan-kawan. Betul tak? Kalau ada yang anak apa tu anak-anak yang sekolah menengah kan, kalau kita tengok masa dia orang ni actually lebih kepada kawan-kawan lah. Waktu sekarang dia nak keluar dengan kawan-kawan, dia nak bersosialis dengan kawan-kawan. Dia bukan jadi tak ingat parents dia, tapi tu fasa dia. Mungkin waktu dia sekolah rendah dia sangat-sangat rapat dengan parents. Dia di sekolah menengah dia lebih kepada kawan-kawan lah. Jadi bila circle dia macam tu, dia banyak dengan kawan-kawan, apa dia punya priority, apa yang dia nak dalam hidup tu pun actually dia banyak berpandukan ataupun dia tertumpu kepada pandangan kawan-kawan dekat dia. Sebagai contoh kan, kalau kita tengok muda remaja ni kadang-kadang paling aktif lah kalau dekat social media. So bila dekat social media ni, mostly umur sekarang, umur-umur macam tu dia try to impress orang-orang yang ada dekat social media. Okay, dia cepat influence dengan apa yang ada dekat social media. So that's why benda tu juga actually affect ataupun mempengaruhi dia orang punya mental health. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni pun even banyak orang kata news ataupun berita-berita yang relate Gen Z dengan mental health. Macam kita yang gen yang dah atas-atas sikit ni kita rasa macam diorang ni manja tapi actually tak. Disebabkan perubahan zaman, diorang punya exposure dah lain kan. Benda-benda tu memang akan mempengaruhi jugalah mental health diorang. And then next lain daripada tu, diorang lebih aware dengan diorang punya physical punya appearance lah. Muka, nak dress up, nak pakai cantik-cantik, ikut kawan. Betul tak? Kan? So, dia orang punya concern dekat kulit, especially dekat kulit, dekat apa yang dia orang pakai tu actually lebih besar lah. Sebab dia orang punya influence sekarang ni orang-orang yang sama umur dengan dia orang rakan sebaya. And then last kali Gen Z ni juga dia actually dia lebih keep up dengan trendy-trendy yang sekarang. Contoh macam sekarang kalau kita tengok in term of kesihatan kan. Kesihatan apa yang tengah Pilates. Pilates tengah in sekarang. So ramai jugalah Gen Z yang macam nak try Pilates ataupun running. Running pun sekarang tengah in. Kalau kita tengok pun ramai. Kalau dekat social media kan, ramai budak-budak muda Gen Z dah start running, start buat content, ada yang start tarik sponsorship dan sebagainya. So itu umur dia orang, Gen Z. Dia lebih priority dia lebih tertumpu kepada kawan.
And then bila move kepada Gen Y pula. Kalau Gen Y ni kalau kita tengok umur 1981 sampai 1996. Okey, maksudnya umur 29 dan ke atas lah. So kebanyakan 29 dan ke atas ni kalau kita nak senang faham, 29 ke atas ni kebanyakannya dia dalam fasa yang dah berkeluarga. Macam yang perempuan tu maybe ada yang dah ada anak ataupun ada yang sedang mengandung. So jadi yang lelaki pula dia dah lebih fokus dia lebih kepada family lah. Jadi bila dah macam ni umur ni itu punya priority pun dah lain. Kalau perempuan maybe dia akan fokus lebih kepada anak-anak dia lah. Dia nak anak-anak dia sihat. Kalau dia pregnant tu dia nak pregnancy yang sihat. Kemudian after dia melahirkan selalunya akan ada sedikit isu dengan berat badan. Dia nak berat badan dia sebelum dia mengandung dan sebagainya. Itu priority dia. Kalau lelaki dia macam mana dia nak provide untuk family dia. So of course dia kena pentingkan kesihatan. Kemudian kadang-kadang tu umur-umur sekarang ni kalau lelaki dia tak berapa stable lagi. Struggle sikit lah kat tempat kerja, penat, and then mungkin juga mental dia terpengaruh. Okay? And then next, Gen X, kalau kita tengok Gen X ni usually kita punya mak-mak lah. Generasi kita punya mak-mak. So mak-mak kita ni usually in term of career, dia dah kata stable lah. Dia dah stable. Jadi dekat sini bila dah umur meningkat ni, dia punya concern pun dah berubah jugalah. Maybe anak-anak pun dah besar, dia dah start fokus dekat diri sendiri. So dia more to dia punya me time, masa untuk fokus kepada diri sendiri. So apa yang dia fokus? Usually in term of dia punya kesihatan lah. Kita fokus lebih kepada. Dan yang last sekali baby boomers. Baby boomers ni maybe ada mak-mak kita ataupun maybe nenek-nenek ataupun ayah-ayah kita lah. So kalau baby boomers ni sama juga. Dia usually ni baby boomers ni sekarang ni masa-masa untuk dia orang kata lay back. Untuk dia hidup tenang-tenang. Mungkin ada yang dah pencen. So dia dah tak fikir lah. Pasal duit tu dah tak fikir sangat. Anak-anak pun dah besar. So dia pun fokus dekat diri sendiri jugalah. Dan umur, kalau kita tengok memang umur usually memang dah lanjut lah baby boomers ni. So memang dia punya isu kesihatan ni makin, orang kata apa tu, makin intens. Makin jelas. Jadi dia orang punya concern pun lebih kepada kesihatan jugalah. Dari segi kesihatan lutut. Maybe ada yang dah sakit-sakit lutut kan, sendi. Ini kesihatan jantung. And then maybe waktu ni juga kadang-kadang kebanyakannya mungkin contoh nenek-nenek kita yang dekat kampung kan. Semua dah jauh, kita semua dah jauh. So waktu ni dia kasih sayang ataupun human touch tu lebih sikit. So benda ni pun actually kalau tak jaga betul-betul boleh effect juga dia punya mental health. So kita kena tahu, kita kena faham lah. Sebab kita deal dengan ramai orang, dengan generation yang ramai. So salah satu tanggungjawab kita untuk kita faham lah apa keperluan. So macam mana gen-gen ni, orang kata apa tu, dia orang punya hidup. Okay? So senang lah untuk kita blend in. Macam tu. Okay? So next. Ni yang saya cakapkan tadi, Gen Z. Masa sekarang kan memang banyaklah kita tengok dekat berita-berita dan sebagainya, Gen Z ni mental health. Gen Z ni mental health. So kalau kita yang tak faham, kita akan question benda tu. Kita akan question macam, alah dulu zaman kita tak ada pula apa tu masalah-masalah mental ni. Ni baru dekat sekolah menengah, baru dekat uni. Hidup pun orang kata pun tak susah sangat. Tak payah nak cari duit dan sebagainya, dah stress. Dah ada mental health. Okay? So sebenarnya benda ni, kalau kita tengok maybe setengah orang dia akan rasa macam manja. Tapi sebenarnya benda ni sangat-sangat possible lah. Sebab saya ada tengok satu podcast ni, doktor ni dia ni adalah psychiatry lah. So dia orang discuss lah Gen Z dan juga mental health. So kenapa zaman sekarang kalau kita tengok orang-orang muda ni ramai yang dia kaitkan diri dia dengan mental health berbanding zaman kita dulu. Satu maybe waktu zaman kita dulu awareness mengenai mental health ni tak banyak. And then nak cakap pasal mental health pun sangat tabu lah. Sebab kalau kita cakap pasal mental health, orang akan kaitkan dengan gila dan sebagainya. So orang malu untuk share, orang malu untuk nak ni. Tapi sekarang ni kalau kita tengok in term of awareness, mental health dah sangat-sangat meluas. Orang dah boleh faham. Mental health ni sebenarnya adalah sejenis penyakit jugalah. Macam mana kalau kita sakit kaki, kita sakit tangan, macam tu juga mental health. Dan kenapa Gen Z ni, orang kata apa tu, in term of kalau kita tengok statistik pun, actually Gen Z ni actually antara golongan yang sangat tinggi ada masalah mental health. Sebab kalau kita tengok comparison sekarang, kan? Sekarang kalau kita tengok semua benda di hujung jari. Sebagai contoh kita punya phone, social media. Contoh kalau dulu. Sebab certain orang macam saya sendiri, kalau saya tengok contoh, kalau kita tengok berita pasal accident, dia akan trigger kita punya rasa takut, betul tak? So dia akan boleh trigger juga anxiety lah. Kebimbangan yang melampau. Kita jadi risau.
Macam nak keluar rumah pun risau fikir nanti kalau accident macam mana dan sebagainya. Dan kalau macam dulu kita tengok benda-benda ni mungkin dalam TV, dalam newspaper. Dan mungkin benda tu seminggu sekali kita tengok ataupun satu hari satu berita macam tu. Tapi sekarang dengan adanya social media, contoh TikTok, kan kalau kita tengok kadang-kadang tu kalau once kita scroll keluar video pasal accident sebagai contoh. And then lepas tu bila kita scroll lagi, dia keep on keluar, keep on keluar. So bila benda tu banyak banyak kali kita tengok, dia akan register dalam kita punya otak. Dan lama kelamaan dia memang boleh trigger benda-benda tu lah. Itu satu. And then mental health ni juga kadang-kadang bila kita tengok life orang, kan? Betul tak? Even kita sendiri pun umur mana-mana pun dia akan trigger juga. Kerana tengok kenapa hidup dia better daripada aku, kerja dia kenapa better daripada aku, kerja belajar dulu sama-sama, tapi kenapa dia lagi sukses, kan? Kerana tengok bestnya dia ada suami macam ni, dia ada anak-anak yang macam ni. Even benda tu pun actually boleh trigger jugalah kita punya mental condition. So that's why kenapa sekarang ni Gen Z dia punya statistik on mental health tu membimbangkan adalah sebab dia orang terlalu expose dengan social media jugalah. Okay, so itu bukan something yang orang kata apa tu, um, something yang main-main. Kan, even sebelum ni pun saya dengar adik kawan saya belajar dekat sekolah menengah. Belajar dekat sekolah menengah pun dah ada dah yang uh, trying untuk suicide dan sebagainya. So benda-benda tu bila kita banyak kali tengok, bila kita senang expose kan setengah information tu, actually dia akan trigger jugalah the way kita hidup. Itu adalah mental health. And then ini yang saya cakap tadi itulah, benda-benda ni semua actually dia berkait rapat dengan penggunaan social media lah. Sebab tu that's why kita sendiri kita kena ada limit. Kita kena tahu uh, letak limit lah dekat social media. Social media ni dia sangat-sangat orang kata apa tu contagious. Dia sangat-sangat bukan contagious. Dia sangat bagi kita apa term tu? Dia bagi kita ketagih. Betul tak? Kalau perasan TikTok kan, TikTok lah sekarang contoh yang tengah ins kan. Kalau kita tengok perasan kita macam contoh kadang nak tengok tu maybe like 5 minit. Nak tengok satu video dia cari satu video. And then scroll sedar-sedar dah 2 jam. Sedar-sedar dah sejam. Betul tak? So benda-benda tu lah actually yang kita kena ada self control sikit. Berapa lama kita nak guna social media, apa yang kita nak tengok. Actually benda-benda tu kita boleh tapis lah based on kita punya preferences. Okay? Dan kalau kita tengok Gen Z ni apa yang dia orang punya mental health, apa yang trigger. Satu FOMO. FOMO ni fear of missing out lah. Contoh kawan dia beli iPhone 15. Dia tak ada. So dia rasa dia lack of dia kurang human berbanding kawan dia je sebab tak ada iPhone. So rasa malu. So benda tu pun boleh trigger. And then dia tengok kawan dia dress up, pakai cantik-cantik, apa tu? uh, in term of body image lah. Benda tu pun trigger juga Gen Z. So that's why kalau kita tengok even statistik on body issue ataupun masalah pemakanan dalam kalangan Gen Z pun actually sangat-sangat membimbangkan lah. Ada yang sampai staff diri sendiri tak nak makan. Ada yang buat diet yang orang kata apa tu melampau-lampau just untuk jaga image. Takut pasal benda tu lah. Okay. So anda yang ada dekat sini, sebab saya rasa saya pastilah kita hari-hari pun kita akan ada akses dengan social media. Facebook, Instagram, TikTok, kita akan ada akses dengan social media. Tapi social media ni dia ada kebaikan dan at the same time dia ada keburukan lah. Kebaikan dia in term of information senang kita nak dapat. Anda yang buat business pun actually anda boleh reach lagi ramai orang berbanding dengan anda one to one punya orang kata interaction. Mungkin anda buat live sekali, anda dah boleh tarik beratus-ratus orang untuk kenal anda. So dia ada pro and cons lah. Dan cons dia, bila kita terlalu hidup di social media. So sometimes kita boleh lost sense of kita punya reality sekarang lah. Kita akan lebih fokus kepada apa yang ada social media. Sebab satu benda yang kita kena sedar, social media ni orang tak tunjuk benda-benda yang sedih. Mungkin ada lah kan orang tunjuk yang sedih. Tapi kebanyakannya orang akan share benda yang best-best. Actually hidup kita ni semua sama je. Ada yang waktu yang kita okay, ada yang waktu kita tak okay. Tapi jangan rasa social media tu adalah real life lah. Bukan. Okay. So kalau anda rasa dan social media juga kadang-kadang dia boleh bagi kita drain. Dia boleh bagi kita penat. Emotionally lah boleh bagi kita penat. So ni adalah antara tanda-tanda lah yang anda boleh buat as a checklist. Yang kalau anda nak tahu anda perlukan social media break ataupun tidak. Satu, kalau anda rasa macam anda dah start macam uh, terlalu compare
hidup anda dengan hidup orang lain. Ataupun erti kata lain, kita dah susah untuk rasa bersyukur tu, tu maybe tu adalah salah satu tanda. And then yang kedua, mungkin waktu kerja ataupun waktu siang hari kan, kejap-kejap check phone, kejap-kejap check phone. Ada tak? Kan kadang-kadang kita tak ada apa pun dekat phone tu, kadang tak ada orang text pun. Tapi saja dia dah jadi habit. Dia kena check je, kejap-kejap tengok phone, kejap-kejap tengok phone. Kalau tertinggal phone dekat rumah sebagai contoh nak keluar, dia jadi menggigil. Dia jadi macam tak senang duduk. Tu pun anda kena check juga. And then anda rasa macam bila nak bersembang dengan orang real life tu, rasa macam susah sangat. Sebab ada tau orang, kalau dekat social media dia sangat ramah. Kita nak sembang pun dia sangat ramah. Tapi bila depan-depan, macam tak kenal. Sebab orang macam ni kadang-kadang dia ramah dekat social media dan di luar tu, kadang-kadang dia susah. So kalau anda dah rasa kurang in term of real life interaction, tu pun antara tanda jugalah. Okay. And then ada juga kadang-kadang terlalu lama guna social media, even kita rehat sebab bila kita tidur, actually, kalau kita sebelum kita tidur, kita main phone, phone kita kan ada Blu-ray tu kan. So actually, Blu-ray tu dia akan membuatkan otak kita ni tak rehat. Even kita, kalau sebelum tidur kita main phone, and then kita tidur, actually dia akan buat otak kita ni still berjalan. So that's why bila bangun tidur, kadang-kadang, tidur dah lama, 8 jam, 7 jam. Tapi still rasa penat. Ada tak tanda-tanda ni? And then, ada yang maybe, ini yang sama macam tadi lah. Macam dia rasa macam diri dia ni macam tak best. Nak compare dengan hidup orang lain. Ataupun, bila guna social media ni buatkan anda rasa macam tak selesa, tak tenang dan sebagainya. Ini adalah antara early signs lah. Dan kalau anda rasa anda ada antara sign-sign ni, mungkin salah satu cara yang anda boleh buat adalah social media detox. Okay? So apa tu social media detox? Okay. So social media detox ni adalah salah satu cara untuk anda kurangkan penggunaan social media. So maybe anda take time off daripada social media. Maybe tak lama, sehari, every 2 days, ataupun ada yang buat seminggu, ada juga yang buat sebulan. Anda try. So benda ni actually sangat-sangat helpful lah. Jadi dia boleh rewire balik anda punya brain. Macam mana anda punya perception, anda punya addiction dekat social media. Jadi benda tu boleh membantulah. Okay. Dan selain daripada stay away daripada social media, apa lagi anda boleh buat adalah anda boleh ambil magnesium. Okay. Sebab kadang-kadang kita, macam saya cakap tadi, kadang-kadang bila tertinggal phone kejap, dia akan buatkan kita rasa anxious, rasa tak tenang kan. So magnesium ni actually boleh bantu untuk calm down. And then yang ada masalah tidur disebabkan penggunaan social media yang berlebihan pun actually boleh bantu jugalah untuk regulate sleep cycle. And then apa lagi? Bila terdedah dengan phone, social media, bila kita banyak tengok phone, actually UV Blu-ray tu actually boleh rosakkan kita punya kulit juga. So ambil masa ni waktu buat social media detox ni untuk pakai skincare, untuk betulkan balik kita punya kulit wajah, untuk bagi nutrition balik, sebab dah lama kena UV ray. And then ambil masa juga maybe kalau nak buat social detox ni actually tak semestinya anda stay away terus daripada social media. Boleh juga maybe seminggu sekali weekend keluar. Pergi hiking kan, sekarang kan ramai yang dah start hiking juga kan. So masuk dalam hutan. So bila kita masuk dalam hutan, kadang hutan tak ada line. Tapi sekarang ni banyak hutan dah ada line. So actually bila anda buat aktiviti, actually benda tu pun boleh distract anda lah daripada constantly use social media. So ambil vitamin D dekat luar. So benda tu pun actually salah satu cara lah untuk anda stay away daripada social media. Kalau weekend pagi-pagi baring je, so benda tu lah akan buatkan kita lagi nak scroll, betul tak? So nak elakkan kita daripada constantly use social media, itu adalah antara salah satu cara lah. Okay, so kita move kepada Gen X dan juga Gen Y. So Gen X dan Gen Y ni kalau kita tengok mostly dalam golongan orang-orang yang dah kahwin, yang dah ada anak, yang dah ada cucu, kalau yang kerja pun dah lama dan sebagainya. So kira golongan adult lah. So Gen X dan Gen Y ni usually apa dia orang punya concern? Satu sebab mostly Gen ni dia dalam fasa bekerja. So bekerja of course lah. Kadang-kadang stress tu dia datang dalam pelbagai bentuk. Tak daripada family, daripada tempat kerja, kan? So bila kadang-kadang bila tempat kerja, bila bekerja tak stop, actually pun dia boleh trigger kita punya burnout lah. Okay?
So, burnout ni boleh menyebabkan stres, boleh menyebabkan kita rasa lesu, boleh sebabkan kita rasa tak bersemangat nak hidup. Okay? And then apa lagi? Bila dah adult ni actually satu benda yang kita kena lebih lagi take care adalah in term of kita punya kesihatan lah. Sebab semakin meningkat umur, actually kalau kita tengok kebiasaannya, dia punya kata apa tu exposure terhadap disease, terhadap masalah-masalah kesihatan pun actually semakin tinggi. And then kemudian uh, sekarang juga kalau kita tengok disebabkan stres yang berlebihan, disebabkan pollution, disebabkan pemakanan, disebabkan apa lagi? Penggunaan social media yang berlebihan. Jadi benda ni menyebabkan orang-orang sekarang ni dia lagi cepat tua berbanding usia dia. Kadang-kadang kalau kita tengok tu nampak macam umur uh, 40. Tapi sebenarnya umur dia baru 32 sebagai contoh. Contoh lah. Okay. Premature aging ni kadang-kadang dia bukan saja daripada segi luaran. Okay. Dia juga boleh daripada segi dalaman. Daripada segi kita punya kesihatan organ dan sebagainya. That's why maybe ada yang umur 30 lebih dah ada masalah kencing manis. Umur 30 lebih kadang-kadang dah ada masalah sakit jantung dan sebagainya. Itu adalah antara contoh-contoh premature aging jugalah dengan sekarang punya trend. And then lastly, sekarang ni kalau kita tengok, kalau anda perasan, masalah-masalah berkaitan hormon sebenarnya sangat-sangat banyak sekarang ni. Sebab trigger dia sangat-sangat banyak lah sekarang. Stres, pemakanan dan sebagainya, benda tu dia akan affect kita punya hormon. That's why kalau kita tengok PCOS, in term of PCOS kan, PCOS, PCOS, actually dekat Malaysia dia punya trend dia sangat-sangat cepat meningkat. Ramai sangat perempuan-perempuan dekat Malaysia yang ada PCOS. Sebab apa? Mostly satu adalah sebab makanan lah. Itu adalah yang selalunya yang main. And then yang second main adalah sebabkan stress. So dua benda ni memang kena jagalah. Kalau tak jaga, dia bukan saja akan affect kita punya mental, tapi juga akan affect kita punya hormon, which is dia akan bagi kesan dekat satu badan lah. Dan ada yang menariknya kalau kita tengok dekat sini kan, perempuan macam saya cakap tadi, ramai sangat yang ada masalah PCOS sebagai contoh lah. Okay, so kalau kita tengok kita nak kaitkan lah apa kaitan antara pemakanan dan juga masalah hormon. Terutamanya kita nak fokus kepada perempuan lah. Apa kena mengena pemakanan dan juga hormon. So actually kalau sebelum-sebelum ni kelas, contoh kelas probiotik kan, kita selalu cakap kita punya usus ni dia adalah center kepada kesihatan satu badan kita. Betul tak? So kalau usus kita baik, actually dia akan bagi kesihatan yang lebih baik lah. Kalau usus cantik, kulit pun cantik. Kalau usus cantik, hormon pun okey. Kalau usus cantik, perut pun okey dan sebagainya. So apa kena mengena gut kita punya usus, kesihatan usus dengan hormon. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya kita kan kalau kita perempuan, kita punya main hormon adalah estrogen. So estrogen ni dia kena balance lah dalam badan kita. Dia tak boleh kurang sangat, dia tak boleh lebih sangat. Kalau kurang sangat, kita akan jadi lelaki. Kalau lebih sangat, kita akan jadi sama jugalah, kita akan ada simptom-simptom, certain simptom lah bila estrogen terlalu tinggi dalam badan. So siapa yang control? Actually paras estrogen dalam badan kita ni actually adalah satu grup bakteria yang kita panggil sebagai estrobolome. So estrobolome ni actually dia a group of bakteria yang dia bantu untuk regulate paras estrogen dalam kita punya badan. So macam mana estrobolome ataupun bakteria-bakteria ni buat kerja adalah bakteria ni dia akan hasilkan satu compound yang kita panggil sebagai B-glucuronidase. So B-glucuronidase ni actually dia akan bantu untuk kata apa tu badan kita hasilkan estrogen. Tapi kalau terlampau banyak B-glucuronidase ni dia akan sebabkan penghasilan estrogen yang berlebihan lah dalam badan kita. Jadi bila estrogen ni terlalu banyak dalam badan kita, dia akan boleh sebabkan masalah lah. Antaranya dia akan sukarkan penurunan berat badan, dia akan tingkatkan lemak dalam badan, and then dia juga boleh sebabkan masalah-masalah kesihatan lain lah. Macam saya cakap tadi, PCOS disebabkan ketidakseimbangan hormon. Jadi selain daripada kita jaga kesihatan, salah satu cara adalah dengan jaga kita punya usus lah. Sebab usus tu kita punya center.
Jadi antara tips macam mana anda nak ada bakteria yang orang kata apa tu balance dalam anda punya usus ni adalah in term of fiber lah. Macam kita tahu fiber ni actually dia adalah salah satu prebiotik yang bantu untuk bakteria-bakteria ni survive. And then juga nanti bila Syekti dah stok dah restock balik kita punya pro and prebiotik actually anda boleh ambil that one jugalah. Sebab benda ni actually sangat-sangat underrated lah in term of penjagaan kesihatan kalau kita tengok. Sebenarnya orang akan fokus kepada simptom. Contoh, kalau macam sakit kepala, orang akan fokus kepada sakit kepala. Tapi orang jarang tackle the root cause. Root cause actually adalah apa-apa saja penyakit. Macam kalau kita tahu, macam dalam Islam pun dia ada cakap kan, perut ni adalah center. Kebanyakan penyakit berasal daripada perut. So, kalau nak start, kita kena jaga kita punya kesihatan perut lah. Okay, kita punya usus. Next, tadi adalah adult. So tadi adult tu dia punya concern. Next, tadi kalau kita tengok baby boomers. Baby boomers ni macam saya cakap tadi, contohnya golongan nenek-nenek kita lah yang dah lanjut usia. So bila baby boomers ni dia punya fokus dia dah tak ada dah. Nak kerja pun dah tak kerja. Fokus dia orang ni memang just nak enjoy life lah. Macam tu, enjoy life. Tapi waktu umur-umur sekarang ni, apa concern dia adalah in term of kesihatan lah. Kesihatan apa? Usually sakit lutut. Bila nak solat pun dah kena duduk atas kursi sebab sendi dah sakit. And then in term of kesihatan jantung, dia lagi masalah-masalah tulang. Itu adalah antara concern lah untuk baby boomers. Dan baby boomers ni macam saya cakap tadi actually selain daripada Gen Z, depression ataupun anxiety juga tinggi dalam kalangan warga tua. Salah satunya sebab contoh, kalau waktu dia adult, Gen X, Gen Y kan, waktu tu diorang ada satu, kita lah akan ada satu, orang kata jadual hidup yang regular. Maksudnya kita ada pergi kerja, kita ada jumpa kawan-kawan, kita ada social life lah macam tu. Tapi once dia shift kepada baby boomers, usually dia dah mungkin dia dah pencen. So dia dah tak pergi kerja. And then kalau setiap hari jumpa kawan-kawan ramai, once dah pencen dah tak jumpa kawan ramai. So transition ni actually sangat-sangat critical. Sebab daripada setiap masa ada kerja, jadi tak ada kerja. Setiap masa ada kawan, tak ada kawan. Benda ni actually sangat-sangat boleh impact lah. Emotional dia, mental dia sebenarnya sangat-sangat terkesan. Dan maybe juga anak-anak jauh kan. Jadi dia tak ada orang sekeliling dia untuk dia channel dia punya emotion. Jadi selain daripada kesihatan-kesihatan ni actually kena tengok jugalah kalau nenek-nenek kita, parents kita kena take care juga in term of dia orang punya mental wellness jugalah. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni satu lagi yang dekat Malaysia ni umur life expectancy dekat Malaysia ni actually makin hari makin meningkat. Maksudnya orang dekat Malaysia ni kebanyakannya umur, saya nak cakap life expectancy. Maksudnya kalau kita tengok dekat Malaysia sebagai contoh, ramai orang dia punya umur dia makin panjang. Kan dia makin hidup lama lah maksudnya. Tapi satu isunya, tak semua yang hidup lama ni dia hidup dengan baik. Maksudnya ada yang terlantar ataupun mungkin ada yang ada banyak-banyak sakit dan sebagainya. Dan kita semua maybe kalau kita doa, kita nak umur panjang, doa sekali kita nak umur panjang yang sejahtera. Maksudnya bukan umur panjang dalam keadaan yang kita tak sihat lah. Okay? So macam mana tips? Macam mana kita nak make sure kita ikhtiar lah. Macam mana antara tips macam mana kita nak hidup lama yang orang kata apa tu sejahtera. Antaranya adalah satu dari segi pemakanan. Pemakanan banyakkan makan makanan yang tinggi dengan antioksidan. Sebab sekarang kita punya exposure kepada free radical sangat-sangat banyak. Kita punya trigger sangat-sangat banyak sekarang ni. So actually antioksidan ni dia dapat bantu banyak benda lah. Satu in term of free radical, satu juga dibantu untuk jaga kita punya brain, dibantu untuk jaga kita punya salur darah, dibantu untuk jaga badan-badan kita punya function. Dan juga dihalang daripada keradangan lah. Sebab mostly penyakit kalau kita kenal usually dia berpunca daripada keradangan. And then second, ini yang orang selalu tinggal. Kenapa orang yang dah lanjut usia selalunya dia akan ada masalah sendi dan juga masalah tulang adalah satu sebab mungkin dia kurang fokus kepada latihan bebanan.
So latihan berbadan ni jadi dia bantu untuk kuatkan kita punya muscle dan juga kita punya joint. Sebab tu kalau perasan kalau kita tengok nenek-nenek kita kan, kalau dia angkat tangan tu tangan dia dekat bahagian sini tu dah lembik. Sepatutnya kat sini dia kena ada muscle. Tangan kita pun kaki kita pun patutnya ada muscle. So muscle tu actually yang bantu untuk bergerak. Jadi makin tua muscle ni dia akan lost. So macam mana nak jaga untuk maintain muscle tu actually dengan buat latihan berbadan lah. Dan actually bila badan kita tak cukup muscle, kita juga sangat high risk kepada osteoporosis, masalah tulang juga. So start daripada sekarang, actually kena rajin-rajin lah buat latihan berbadan. And then dan last kali, start untuk ambil nutrien-nutrien yang boleh jaga kita punya sendi lah. Sebab bila kita kalau boleh kan, kita nak, sekarang ni kita sibuk kerja, so nanti once kita dah pencen sebagai contoh, kita nak lah macam jalan-jalan, kita nak pergi travel. So kalau nak pergi travel, kita kena sihat tubuh badan lah. So kena jagalah kesihatan sendi, kesihatan tulang. So in term of pemakanan, actually boleh ambil makanan yang berasaskan soya, makanan-makanan yang orang kata apa tu yang high in vitamin C. Sebab benda ni actually dia boleh bantu untuk produce hyaluronic acid lah untuk kesihatan sendi. So ni antara 3 tips mudah lah untuk kita orang kata apa tu aging gracefully. Dah tua pun tapi still kuat. Okay. So sekarang dah pukul 9 minit. Kita dah cakap banyak dah. So sekarang ni kita nak main game sikit. So game ni actually kita nak tengok kita punya mental punya orang kata apa tu strength. Okay? So anda dah ready ke? Kalau dah ready, komen ready dekat chat box. Kita nak main game. Ada lagi ke? Dengar ke? Ready. Okay. So saya akan bagi a set of gambar. Okay. So anda kena memorize lah. So saya akan kira sampai kita bagi 10 second lah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sekarang kita akan tutup. So saya akan start tanya soalan. So anda boleh jawab dekat chat box. Okay, so soalan yang pertama. Cari find the brain. So brain tu ada dekat kotak yang number berapa? Ramai. 3, 3, 3, 6. Ni ada yang jawab 6, ada yang jawab 3. 3, 3, 3, 3. Okay. Bagus. So jawapannya 3. Betul. So ramai jawab 3. So ramai yang fokus lah malam ni. Ada yang jawab 5 juga. Okay. Tak apa, tak habis lagi. Kita ada lagi. Ha. Anda ingat tak ada berapa ekor ikan tadi dalam gambar tu? Jangan screenshot. Kalau dia screenshot tak aci. 2. 2 dan 1. 2. Ada 2 ekor. Ramai cakap 2 ekor. 3 ekor? Betul. 2 ekor. Okay, next. Cuba teka pula sekarang. Dekat mana roket? Ada jawab 4. Ada jawab 6. 6. 4. Okay. So roket ada dekat number 6. Okay. So mostly yang ada dalam kelas malam ni pass lah. So maksudnya mental masih strong. Brain masih strong. Okay. So kat situ actually games lah. Games yang kita nak tengok. Kita punya tahap ingatan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kan, kita banyak bergantung dengan orang kata apa tu, phone. Kita dan elektronik punya device lah sekarang ni. Nak ingat apa-apa pun, nak ingat parking pun ambil gambar kan. So kita nak sekali-sekala kita kena uji jugalah kita punya mental. Sebab dulu kita banyak guna brain. Dulu waktu belajar sebagai contoh, banyak congak matematik. Sekarang ni satu tambah satu pun calculator. So kadang-kadang kita kena ni jugalah. Dan salah satu cara untuk kuatkan kita punya ingatan ni adalah banyak anak-anak muda yang chill-chill, banyak main game yang berkaitan dengan brain. Contoh sudoku ataupun apa lagi ya, game yang berkaitan dengan brain. Puzzle pun actually boleh juga. Dan apa lagi, game-game chess. Kalau kita tengok ramai apa tu orang-orang tua yang macam mana nak cakap, macam orang-orang tua yang
higher level. Maksudnya orang-orang yang macam korporat-korporat yang tinggi-tinggi yang orang tua, kebanyakan dia orang, the way dia orang socialize adalah melalui chess, main catur. So chess ni adalah salah satu game memang sangat bagus lah untuk train kita punya brain. Okay, so tadi kita dah buat test pasal brain. So sekarang kita nak sambung discuss balik lah. Okay, berkaitan dengan brain. Okay, so brain ni macam saya cakap bukan sahaja in term of kecerdasan. Kecerdasan macam saya cakap tadi lah, kita boleh try main game. Kita banyak gunakan kita punya brain lah basically. So benda tu akan train. Tapi brain juga satu lagi bila kita cakap pasal kesihatan minda ni adalah berkaitan dengan mental lah. Okay, so bila kita cakap pasal kesihatan dengan mental, okay, salah satu nutrient yang kita boleh bagi dekat kita punya brain untuk brain kita cerdas, brain kita strong adalah omega 3. Omega 3. So dalam omega 3 ni, dia punya main ada banyak lah. Antaranya adalah EPA dan DHA. So apa kena mengena kita punya mental health dengan omega. So ni adalah salah satu research lah. Okay. So satu research ni dia highlight selain daripada orang kata apa tu? um, faktor-faktor luaran yang menyebabkan seseorang tu dia terganggu dari segi mental. Salah satu juga dalam segi dalaman, orang yang ada masalah isu dengan mental ni actually salah satu benda yang ada dalam badan dia adalah C-reactive protein. So C-reactive protein ni yang benda yang kita tak nak lah basically, benda yang kita tak nak dalam kita punya badan. So bila dia tinggi, actually C-reactive protein ni dia bukan saja boleh trigger masalah-masalah kesihatan macam masalah jantung, masalah apa paru-paru, pernafasan dan sebagainya. Tapi C-reactive protein ni juga dia boleh trigger kita punya kesihatan brain lah. Bila banyak sangat C-reactive protein ni, actually dia boleh sebabkan otak bengkak ataupun otak inflame lah. Itu dalam bahasa mudah, bahasa pasar, bengkak. Dia akan boleh sebabkan brain kita inflame. So bila brain kita inflame, dia punya, orang kata brain kita kan dia bergantung dengan hormon. Dia bergantung dengan neurotransmitter. Jadi benda-benda ni pun dari segi penghasilan hormon ni pun akan terganggu. So that's why dia akan kacau kita punya mood. Itu yang menyebabkan kita rasa macam tak best, kita rasa kadang sedih, kadang seronok, emosi tak stabil dan sebagainya lah. So salah satu cara untuk yang rasa dia struggle in term of mental adalah banyakkan ambil EPA dan DHA. So benda ni dia boleh bantu untuk kurangkan keradangan lah. Keradangan dekat bahagian otak. Kemudian dia boleh bantu untuk kurangkan jugalah simptom-simptom berkaitan dengan mental. And then, selain daripada tu, kalau ada yang rasa macam lately mood dia macam tak okay. Macam kadang-kadang siang rasa macam okay, bangun pagi rasa macam okay. And then bila dah petang, malam sikit tu tiba-tiba nak menangis. Tak tentu pasal. And then kadang-kadang tu, benda kecil je pun kita rasa macam sangat trigger. Bawa kereta sebagai contoh. Bendanya tak ada apa pun. Kadang-kadang maybe orang masuk tak bagi signal sebagai contoh. Ini dia boleh trigger kita rasa marah, tekan horn kuat-kuat dan sebagainya. So benda tu pun actually antara salah satu signal lah bagi kita tengah bagi actually kita punya hormon badan ataupun mental kita ni actually bukan berada dalam keadaan yang baik lah. Okay, so omega 3 ni actually research banyak highlight. Actually dia boleh bantu untuk orang kata apa tu? Kurangkan stres. Sebab kadang-kadang emosi kita tak stable, kita rasa nak marah, rasa nak menangis ni kadang-kadang sebab kortisol, hormon stres dalam badan kita ni terlampau tinggi. Jadi macam mana nak kurangkan kortisol? Salah satu caranya adalah dengan DHA dan juga EPA lah. Dan yang rasa macam tak best, rasa sedih dan sebagainya, DHA dan juga EPA, omega 3 ni pun actually boleh bantu untuk tingkatkan kita punya hormon happy. Hormon happy kita serotonin, endorfin, so dia boleh regulate balik lah kita punya mood. Dan macam yang kita bincangkan tadi, hormonal health. Hormonal health kan, macam kita perempuan, kadang lelaki pun ada juga yang ada masalah berkaitan dengan hormon. So macam mana kita nak make sure hormon kita okay adalah salah satu caranya dengan EPA dan juga DHA jugalah. Okay. Contoh macam kita highlight tadi, orang-orang yang ada PCOS. So PCOS ni isu dia adalah dari segi hormon lah. Dan ni adalah orang kata apa tu, antara simptom orang yang ada PCOS antaranya satu, dia susah nak turunkan berat badan. Sebab badan dia susah nak regulate insulin production. And then dia apa tu, simptom-simptom lain bila estrogen tak balance dalam badan ni, mungkin bulu dekat badan dia ni tumbuh secara
orang kata apa tu, lain macam sikit lah. Mungkin dari segi misai dia, bulu dia makin tebal, bulu roma tangan kaki dia makin tebal. Itu pun antara contoh PCOS. And then mood swing, bila nak tidur malam susah, and then dia cepat rasa penat, rambut gugur, apa lagi? Berat badan tak stabil dan sebagainya. So ni adalah antara PCOS lah. Ada kalau kita tengok simptom-simptom dia actually adalah simptom yang boleh dibantu oleh omega 3, EPA dan DHA lah. So apa yang EPA DHA bantu orang-orang yang ada PCOS ni actually satu, dia boleh bantu untuk improve dia punya insulin sensitivity. Kalau dia dah try macam-macam untuk turunkan berat badan, kadang-kadang orang yang ada insulin resistant ni dia kena tackle dia punya insulin dulu. So EPA-DHA ni dia boleh bantu. Dan EPA-DHA ni juga dia boleh bantu untuk improve kualiti telur. Sebab kadang-kadang orang sebab orang PCOS ni usually kenapa benda ni sangat mengganggu, sebab dia ganggu dia punya fertility, dia punya kesuburan. So EPA-DHA ni boleh bantu jugalah. Dan last sekali EPA-DHA sebab dia sangat relate dengan kita punya brain, dengan kita punya hormon, so dia boleh bantu jugalah untuk yang ada mood swing. Dan apa lagi concern adult, macam kita lepas beranak sebagai contoh nak turunkan berat badan. So omega 3 ni pun adalah salah satu nutrien lah yang boleh bantu untuk support penurunan berat badan. Yang first kali dia boleh tingkatkan pembakaran lemak. Pembakaran lemak, thermogenesis dan juga lipolisis, pemecahan lemak. Dia boleh bantu dengan dia tingkatkan kita punya metabolisme badan. And then dia boleh increase jugalah insulin sensitivity. Macam saya cakap tadi, orang yang dia ada masalah insulin sensitivity, dia memang susah untuk turunkan berat badan. Sebab badan dia tak boleh nak tukarkan gula yang dia makan tu kepada energi. So dia akan keep on tukar gula tu kepada lemak. Lama-kelamaan dia boleh tingkatkan masalah berat badan lah. Okay. Dan kemudian untuk elderly, kenapa omega 3 ni penting adalah in term of orang kata apa tu, joint lah, kesihatan sendi. Sebab omega 3 ni actually dia act as lubricant. Dia bantu untuk lincirkan kita punya sendi. So kalau ada mak-mak yang sakit lutut ataupun kita sendiri kan kadang-kadang sakit belakang dan sebagainya, so omega 3 ni adalah salah satu nutrien yang kita kena consider lah. Satu, dia boleh bantu untuk kurangkan keradangan. And then dia boleh bantu untuk lincirkan kita punya sendi. Dan omega 3 ni dia boleh bantu untuk kurangkanlah kita punya needs kepada ubat tahan sakit. Sebab sebenarnya orang-orang yang macam mak kita, nenek-nenek kita kan, bila dah sakit dia suka ambil ubat tahan sakit. So untuk kurangkan keperluan dia ambil ubat tahan sakit tu, actually omega 3 boleh membantulah. And then top up lagi dengan apa tu, kita punya pain relief caplet. So pain relief caplet ni dibantu untuk basically dibantu untuk kita punya ni lah, legakan, protect dan juga support kesihatan sendi. Okay. Tu antara benefits omega 3 yang kita highlight lah. Actually banyak lagi benefit omega 3 in term of skin health. Yang ada masalah acne, sini sangat-sangat membantu sebab omega 3 ni dia sangat high in anti-inflammatory punya properties. So apa-apa keradangan, acne, rasa-rasa tak selesa dekat badan, actually dia boleh bantulah. And then mak-mak yang tengah mengandung, yang tengah apa tu menyusukan, actually omega 3 sangat bagus lah. Dia bantu untuk perkembangan otak bayi. And then selain daripada tu, bagus juga untuk mata, untuk regulate mood, regulate sleep, untuk sendi, penurunan berat badan, kesihatan jantung, sebab dia bantu untuk kawal kolesterol dan juga ada sekali brain function lah. So that's why kita kata one nutrient countless benefits. Sebab omega 3 ni kalau dalam banyak suplemen, ibu kalau kita tengok dekat market sendiri pun, omega 3 ni adalah antara suplemen yang apa tu high consumption lah, ramai orang ambil. Main nutrient yang ramai orang ambil. Okay. So kenapa Shaklee? Ni kita pergi kepada produk lah. So kenapa Shaklee? Sebab kat sana kat luar banyak kan apa tu suplemen-suplemen. So kenapa Shaklee Omega Guard? So basically ni adalah 3 point yang kita selalu highlight lah. Adalah satu, kita punya sumber. Sebab kebanyakan kalau kita tengok suplemen-suplemen omega 3, dia punya sumber adalah salmon. Ikan salmon. So ikan salmon ni dia ikan laut dalam. So dia besar. So usually ikan-ikan besar ni Ada dua kelas. dia punya risiko untuk dia kumpul logam berat tu sangat high lah. So dia contraindicated sikit lah kalau orang-orang yang mengandung ataupun orang yang tengah menyusu tengah ambil. Sebab takut dia transfer kepada baby. Dan ikan-ikan besar ni juga kalau kita tengok dia hidup dia lagi lama berbanding ikan kecil.
So lagi lama dia hidup, lagi banyak jugalah dia kumpul logam berat. And then dia punya badan dia besar, so dia banyak tisu-tisu badan. So merkuri logam berat tu dia boleh melekat dekat banyak lagi lah tisu-tisu badan dia. So that's why dekat Shaklee kita fokus kepada ikan-ikan kecil. Lebih ni ikan kita guna ikan bilis lah sebenarnya. And then in term of safety, setiap omega 3 punya suplemen yang minyak ikan ni actually dia kena go through molecular distillation, penyulingan molekular. Dia kena go through proses ni lah untuk dia remove logam berat. So usually kalau kita tengok dia punya standard double, 2 kali je. Tapi dekat Shaklee kita nak make sure betul-betul selamat, safety. Kita nak jamin dia punya keselamatan, kita buat 3 kali. Triple molecular distillation lah. Okay. So triple molecular distillation ni actually proses ni step 1, step 2, step 3 ni adalah proses molecular distillation tu. So sebenarnya company lain dia akan ulang 2 kali. Tapi Shaklee kita ulang 3 kali lah untuk make sure kita punya omega 3 ni betul-betul concentrate, betul-betul pure and then betul-betul safe daripada logam berat. Dan yang last kali adalah in term of nutrient yang ada dalam omega gut lah. Sebab omega 3 ni dia actually dia ada banyak dia punya spektrum ataupun type dia. Dia ada EPA, dia ada DHA, dia ada HPA, SDLA, dia ada banyak sebenarnya. So omega gut ni adalah produk yang kita bukan saja fokus kepada EPA dan DHA, tapi kita juga fokus kepada spektrum-spektrum yang lain. Sebab setiap spektrum ni dia ada dia punya special function dia. So untuk make sure omega gut ni boleh bagi maximum health benefits, so kita includekan lebih banyak spektrum lah dalam kita punya suplemen. Okay, so ni adalah market comparison lah kalau kita nak compare uh, kita punya minyak ikan dengan company lain. So kalau first kita tengok dekat sini, dia punya molecular distillation lah. Penyulingan berperingkat ni kita tengok Shaklee triple. Yang lain ada yang 2 kali, ada juga yang sekali pun ada. So in term of safety ni, bukanlah kata tak selamat. Tapi Shaklee ni dia, orang kata tu confirm selamat lah. Macam tu. And then sauce, kalau tengok Shaklee kita ambil daripada ikan bilis. Kadang-kadang orang macam fikir ikan bilis, tapi bukanlah ikan bilis yang kita ambil kat pasar tu, tak. Ikan bilis ni pun ikan bilis daripada laut dalam. So dia memang concentrated ada high omega 3 lah. Kalau company lain, dia lebih fokus kepada ikan-ikan yang besar. Kemudian, kita tengok dia punya total DHA dan EPA. So sebab bila kita beli suplemen minyak ikan, benda first yang kita tengok dekat dia punya label tu adalah dia punya DHA dan juga EPA content lah. Sebab tu adalah spektrum yang utama lah kalau kita nak tengok. Kalau Shaklee, total DHA dengan EPA kita 900. Yang lain 300, 500, 600, 900 maybe ada, tapi dia kurang dekat tempat lain lah. Kemudian 600. Dan in term of harga kita adalah antara yang orang kata apa tu kompetitif dan orang kata apa tu mesra pengguna lah. 30 serving satu botol, so RM3.60 sahaja satu hari basically yang anda ambil. So samalah sebab usually kenapa kita ambil omega gut, kenapa kita ambil suplemen ikan, sebab rakyat Malaysia dia punya consumption ikan dia sangat-sangat rendah. So apalah sangat RM3.60 tu nak compare dengan kita yang tak makan ikan, betul tak? Okay. So itu adalah mengenai kita punya omega gut. So saya tengok dekat ruangan komen pun ada yang tanya soalan, okay, ada yang share juga dia punya testimoni. Okay. So macam biasa kita ada kontes juga bulan ni. So kita punya TikTok kontes. So TikTok kontes kita hadiah dia adalah tote bag Shaklee. Saya tak bawa lah. Saya tak ada tote bag Shaklee kat sini. So basically tote bag Shaklee adalah tote bag yang kita custom khas lah untuk kita punya training. So kalau yang masuk kelas bulan lepas, dah nampak lah. Dia tote bag. Dia macam Uniqlo punya tote bag tu. And then dia ada kecil je kat bawah tu. Shaklee punya logo. So sangat estetik lah. So kalau anda nak, anda boleh anda join TikTok kontes kita. So nanti kita akan pilih lah siapa yang betul. So this month, kita akan bagi 3 topik. So anda boleh pilih lah antara 3 topik ni apa yang anda nak buat. Kenapa anda sukakan Shaklee Omega Gut? 3 reason kenapa perlukan Omega 3
dan kenapa omega 3 boleh bantu untuk in term of kesihatan mental. So anda boleh pick mana-mana topik and then anda buat satu video, tak kisahlah gambar ke video ke dan sebagainya. So anda boleh post dekat TikTok anda, make sure public, and then anda masukkan hashtag lah, start yang big strong, HW Top Omega Guide 25, One Nutrient Countless Benefits. So kita akan start malam ni sampai 31 Mei, kemudian kita akan announce next session. Okay? So anda nak tahu tak? Nak tahu tak siapa yang menang last month? Ramai tak yang buat? Sebab saya check hashtag tu dekat TikTok, tak ramai juga yang buat sebenarnya. So kita nak lagi ramai lah. So kalau lagi ramai buat, maybe lepas ni kita akan tambah pemenang, kita tak tahu kan. Okay? So sekarang kita nak tengok siapa yang menang last month. So untuk announcement, saya nak jemput Puan Sarah lah untuk announce kita punya pemenang last month. So over to you, Sarah. Okay, kejap Okay, thank you Daya. Kejap saya share screen dulu. Kejap. Kita nak buat surprise. Daya check tak ramai sangat yang join. So korang kena join lah supaya menang hadiah. So kalau macam ramai sangat kan Daya, kita boleh tambahkan lagi hadiah tu sebenarnya. Kalau ramai kan. Okay, sekejap saya share screen. Dengar tak suara saya? Dengar Okay. Okay, ini yang Daya dah bagi tahu tadi. Ini adalah kontes. So hashtag screenshot, make sure hashtag korang hashtag supaya nanti Daya, Queenie nak check. Diorang akan check tau, jadi judge nak pilih siapa yang menarik, siapa yang best untuk ni lah buat TikTok video. Okay, so pemenangnya jeng jeng jeng. Inilah 3 orang content last month tentang vitamin C. Master Jannah, Roy dan juga seorang lagi Kak Anis. Ada tak kat sini yang join kelas ni yang menang? Boleh tak komen? Ada tak? Yang join. Saya Kak Anis. Siapa lagi yang tu yang komen? Jannah, Master Jannah. Tahniah. Okay. So inilah pemenangnya. Tunggukan hadiah yang kami akan beri kepada anda. Dan kontes product mastery training pun ada juga kita buat kontes. Nanti kita akan announce waktu product mastery training pada 14 hari bulan. So korang kena ni lah boleh start buat kontes ni untuk Omega. Okay, untuk seterusnya, okay, untuk kelas yang akan datang, okay, nak buat announcement. Tadi Dayah dah share banyak, dah sejam. Dayah dah share macam-macam info, banyak sangat information berkaitan dengan Omega 3. Okay, before saya nak pergi kepada announcement lah, okay, saya nak recap sikit lah Hari ni kan, korang nampak konten banyak. Korang boleh ambil konten-konten tu, boleh digunakan sebagai korang punya social media content. Tak kisahlah nak buat dekat FB ke, nak tulis kan, ataupun nak buat reels ke, nak buat TikTok konten video ke, korang boleh gunakan konten-konten yang ada dalam slide tadi. Kalau nak slide boleh contact nutritionist lah, saya Daya ataupun Queenie lah untuk minta slide. Okay, lepas tu okay, dan satu lagi, bila Dayah share tadi kan ada banyak info kan dalam sejam kan. So macam korang buat live biasa berapa lama? Paling sekejap setengah jam kan. Kadang korang akan buat sejam. So we all boleh gunakan konten tadi macam Dayah cerita kan. Waktu live, tak tahu nak share cerita apa, story tadi tu yang Dayah share tu adalah cerita. Yang korang boleh relatekan balik dengan nutrition, dengan info, dengan kesihatan, dengan produk. So boleh gunakan sebagai flow juga untuk korang gunakan sebagai live lah konten. Okay, dan untuk fokus bulan ni, Omega 3, tadi dah ada kata test kan, yang korang kena buatlah kontes ni. Actually, title dah bagi, maksudnya guideline tu dah ada. Kenapa saya suka Omega Guide? 3 reason kenapa kena ambil kenapa kita kena ambil Omega 3. Kenapa Omega 3 ni, macam mana Omega 3 ni bantu untuk kurangkan depression, stress, anxiety kan. So bukan tu saja, ada banyak lagi konten yang korang boleh fokus. Contoh macam korang boleh kaitkan in general Omega 3 kan dengan hormon, sakit-sakit orang veteran, kurus,
skin. Korang boleh relatekan juga dengan Omega sebenarnya. Okay, dan itu tentang saya nak recap lah. Okay, dan untuk next class, okay, kita ada product mastery training di mana kita akan fokus pada 3 produk. Kita akan pergi info-info yang berkaitan dengan digestif, dengan masalah kesihatan, kata penghadaman lah. Dan kita akan cakap tentang tiga produk inilah. Peppermint, alfalfa dan juga pre-probiotik. Okay, seterusnya. Okay, kat sini ada orang Sabah tak? Ada tak orang Sabah? Sabah. Sabahan, ada tak? Ada. Ada. Jauh Izzati. Ada, okay. Siapa orang Sabah, okay, anda boleh datang dekat uh, Melati Hall, Promenade Hotel, Kota Kinabalu, Promenade Hotel pada hari Sabtu pukul 2 petang. So nanti anda akan jumpa tim nutritionist lah. Saya, Daya, Queenie ada, kita ada BDM juga ada yang datang. Okay, untuk aktiviti bersama anda. Okay, so boleh bawa, benda ni open tau kepada semua. Korang boleh je bawa family, bawa kawan-kawan, bawa prospek, bawa siapa-siapa sahaja sebab sesi ni adalah terbuka. Dan kita juga ada lucky draw. Okay. Okay, next. Okay, saya nak recap on promotion bulan ni. Omega, topik fokus pada bulan ni. Buy 2 at 5%, buy 6, free 1. Lepas tu kita ada Peppermint, Ginger Plus dan juga Alfalfa Complex. Beli 2 dapat 5% discount. Okay, bukan tu je. Untuk Cinch, kalau korang perasan, kita ada produk lecithin kan dalam kita punya weight management punya set. Dulu kita ada Herblat, kita ada lecithin sekarang. Okay, dan selain daripada itu, okay, sesiapa yang dah complete buat wellness assessment, kalau korang buka website Shaklee, you all akan nampak ada satu globe dekat bawah, belah kanan bawah untuk buat assessment lah, wellness assessment. Korang clear tak suara saya? Rasa macam ada angin-angin ni. Tak ada? Okay, so wellness assessment tu, siapa yang buat wellness assessment, oh clear. Siapa yang buat, thank you Master Numi. Okay, siapa yang buat wellness assessment tu, anda berpeluang untuk dapat hadiah. Grand prize, kita ada Raspberry ataupun bag lah, tote bag Shaklee ni kami akan bagi. Benda ni kita fokus kepada orang-orang baru. Kalau ada orang downline baru join, customer yang join as a member, dia nak check kesihatan tubuh badan sebab kita fokus lebih kepada weight management tau. Soalan-soalan tu, kalau korang perasan, BMI, okey tak membuang air besar, berapa kali makan buah, sayur, minum air manis. Soalan tu memang menarik, sangat general dan bagus untuk orang yang nak jaga kesihatan, nak turunkan berat badan. Okay. Dan seterusnya, apa lagi announcement yang saya nak buat? Okay, ada sedikit lagi announcement. Okay, ini adalah daripada company. Apa yang company dah kata, inisiatif yang company buat sebenarnya untuk bantu anda, sebenarnya untuk anda follow up sebenarnya dengan customer. Ataupun untuk anda nak servis apa nak cakap apa, nak servis apa, nak follow up apa dengan customer, especially new SID lah. Okay, kita ada bagi sebenarnya untuk orang-orang baru join, kalau anda perasan kan, sesiapa saja yang baru register as a member, mereka akan dapat e-discount voucher RM10. So RM10 ni dia boleh gunakan bila dia spend RM100 lah pada bulan hadapan. Yang barang yang tak promotion. Dan setiap kali hari jadi, akan dapat e-discount voucher RM20. Dan ini boleh guna, boleh redeem bila minimum spend RM150. Ini entitled untuk orang baru dan juga existing SID. So, kalau birthday, dapat voucher lah, e-discount voucher RM20. Boleh gunakan tau benda ni. Okay, ni dekat My Benefit. So, korang kena check lah dekat dalam website. Okay, kita akan bagi email. Especially kalau orang baru, kalau new customer, new member yang baru join, boleh tanya dia dah dapat email tak? Dah dapat tak voucher? So, dia boleh guna tak voucher ni. Dan anda juga boleh follow up dengan dia untuk buat Shaklee Cash. Kalau dia dekat dengan branches, Shaklee mana-mana branch, okay, datang dekat Shaklee, buat boleh buat in body, nak kuruskan badan kan? Buat in body check percuma. Skin check tu dah berapa 8 hingga RM100 kat luar tau, percuma. Okay, nak buat check tulang, percuma. Kita ada semua ni dekat Shaklee branch. So boleh bawa ataupun suruh dia datang, okay, untuk staff branch akan assist lah untuk buat health check. Okay, so ini apa yang dia dapat, dan dia akan dapat email lah daripada company. Okay, dan seterusnya ini yang birthday voucher semua orang dapat, new and juga existing. Okay, dan bila dia buat kata kalau dia dah inactive, sorry. Sekejap. Okay, kalau dia buat purchase
kalau dah lama tak buat purchase kan, and then dia gunakan dia punya dia suka voucher untuk purchase, dia boleh kata automatic akan renewal lah. Renew. Okay. Dan okay, seterusnya kita ada lagi inisiatif lain. Ini saya nak pergi kepada website. Okay, ini kan seterusnya ni baru untuk satu kan dekat dalam website kita ada buat find your distributor. Untuk part ni kan ramai buat kata selling through social media. Orang ada buat ikut TikTok kan, ada buat maybe dekat Facebook ke, WhatsApp customer ke. So kadang-kadang ada customer ni dia macam tanya legit ke produk ni? Legit ke, original ke, anda ni betul ke SID yang sah Shaklee ni kan? Takut kena scam, takut produk tu tak legit lah. So ini adalah antara cara yang korang boleh kata, betul saya memang Shaklee SID, register. Dekat mana nak check? Okay, customer walaupun dia bukan member, dia tak ada lagi kata password ke, nak login semua, dia boleh check sebenarnya. Dia dekat Shaklee website. So dekat sini korang boleh, saya nak stop share. Korang boleh bagi link dekat dia, okay, dan dia boleh check lah. Macam mana nak check? Okay, dekat sini, ni website kan. Okay, pergi dekat bahagian guest, dia bukan member lagi, tak payah login pun tak apa. Find your distributor, lepas tu korang boleh masukkan ID. ID siapa saya nak masukkan kat sini? Ada siapa punya ID tak? Nadira baru join. Nadira bagi ID, ada tak? Siapa ada ID number? Okay, Nat. 1819194. Contoh Nurul Nadia binti Yunus. Dah keluar dah. Lina tak apalah Lina. Ni contoh lah, maksudnya dia ni memang authorized SID. So memudahkan jugalah kalau ada customer yang tanya. Sebab ada still yang tanya kan, yang nak memudahkan anda lah. Kita buat kat sini. Okay, bukan tu sahaja. Selain daripada tu, dekat sini saya nak kata remind lagi, kita ada beberapa lagi benda yang korang boleh gunakan sebenarnya dalam Shaklee. Okay, yang tadi saya kata wellness assessment, korang boleh pergi dekat bahagian sini, belah kanan bawah, nampak tak wellness assessment untuk buat health check. Kita akan buat lagi, kita akan produce lagi soalan-soalan yang lain sebab ini lebih kepada work management. Nanti kita akan buat skin dan sebagainya. Okay, kemudian bukan tu sahaja. Okay, kalau anda ada orang baru ataupun anda orang yang baru, anda rasa saya nak buat Shaklee business, saya nak fokus untuk belajar. Tapi kalau ikutkan kelas produk kan, kita fokus pada promotion bulan tu, mungkin korang nak belajar tentang why Shaklee, korang nak belajar tentang 5 produk basic, ESP, ada vitamin C, kita ada omega, kita ada Rest Vivix, kita ada Life Stinge. Dekat situ, kita ada training, compilation training yang memang ada slide sekali dekat sini, dekat dalam Shaklee Academy. Okay, tapi dia kena login lah. Okay, contoh saya login kan. Login, pergi dekat Academy. Lepas tu, sebab ni ramai yang dah lupa kan. So, korang just klik je. Sebab saya dah sign up. Okay, saya dah login. Dia kena login dululah. Ada 2 kali dah login Shaklee and login untuk Academy tu. So bila dah login, dekat sini akan nampak content especially top 5 produk dan juga Rest Vivix. Inilah kenapa Shaklee. Lepas tu Life Stinge, kita ada Rest Vivix, kita ada ESP, kita ada vitamin C, Omega. Inilah antara produk lah. Kita fokus produk dulu. Ini adalah konten yang ada. So, kalau benda ni okey dan ramai yang nak, mungkin kita akan expand lagi konten-konten untuk produk yang lain. Ni compilation, tak lama, satu tu ada dalam 20 minit lah. Kita bahagikan 5 minit, 5 minit, 5 minit. Tak panjang sangat. And ada assessment, ada test dan ada sijil. So, ini pun adalah satu yang korang boleh gunakan untuk downline baru ataupun anda lah yang baru join Shaklee. Nak belajar lagi tentang produk. Okey, itu yang saya nak share lah dengan anda pada hari ini. Rasanya itu sahaja kot. Terima kasih baru saya baru join. Okey, Nadira yang baru join, korang Nadira boleh pergi dekat website. Ada banyak benda yang boleh dapat lah dekat situ. Okey, jadi itu sahajalah daripada saya malam ni dan juga Daya. So saya pass balik pada Daya lah. Mungkin ada anything to add on.
So thank you Sarah atas announcement. Okay, so just nak ingatkan balik. So kita punya kontes kita akan start malam ni sampai hujung bulan. So yang nak menang hadiah anda boleh buatlah just hashtag je dekat social media. Jangan lupa hashtag sebab tadi saya tengok ada dekat komen yang buat video tapi lupa Oh, hashtag. esok pagi boleh buat. Okay. So itu sahaja Apa? session malam ni. So jangan lupa untuk kita punya next session hari Rabu minggu depan kita punya product mastery dengan 3 produk untuk digestion tadi tu. Dan thank you semua yang luangkan masa untuk kelas malam ni. Semoga apa yang kami share dapat membantu anda lah, dapat memberi manfaat kepada anda dan juga bisnes anda. So itu sahaja daripada saya, Puan Sarah dan juga Queenie pada malam ni. Jumpa lagi next session. Bye. Assalamualaikum.